Kepada kakak-kakak, abang-abang dalam dunia penyiaran yang bekerja sebagai seorang penghibur ke atau dalam production pengiklanan, anything to do with Masscom, sila komen di bawah. Let me know what you're doing and apakah tugas atau job yang anda buat yang paling bermakna untuk anda. Kita bagi semangat sikit kat budak-budak uni ni yang terasa kan Masscom itu mudah. Orang bodoh yang ambil. Misconception. Orang tersalah tafsir sebab dia nampak mudah. Seorang pandang rendah kat kita dan dia kata, mudah dah kerja dia. Alright, relax, take a pause, think about this. Kalau orang kata tugas kau mudah, maknanya kau telah melakukan tugas engkau. You done a good job in fact. Tepukan untuk diri sendiri, tahniah buat diri sendiri. Sebabnya, the end product yang kau persembahkan tu, yang kau bagi orang tonton, kau bagi orang rasa, dengar, lihat, rasa dengan emosi tu, it was so refined, terlalu cantik sehingga dia terlupa yang kerja tu susah. Because that's not what we want you to have pun. Kau bukan perlu tahu macam mana aku bentukkan Arca ini. You don't have to. Aku nak engkau appreciate Arca tu daripada apa yang kau pandang. And what you feel about it. Tell your friends about it. Aku tak nak kau dengar Fly FM sebab kau kesian. Hanif dengan Ian kan bangun pukul 4:30 pagi. Kesiannya kau 10 pagi tak habis lagi. Prepare untuk besok pula. Alah, ada producer sian. Apa pula kerja music director? Apa pula kerja content director? Tak payah tahu semua tu kan. I don't need your sympathies. Don't sympathize me and listen. Tak payah. Aku nak kau dengar dan layan bro. Aku nak kau ketawa, kau nangis, kau bersedih, rasa emosi, spark thoughts, argue with people. Be angry. Itu yang aku nak. For that moment, kau lari, you escape situasi yang sebenar dalam dunia reality kau tu. Mungkin kau tengah lari pada masalah. For that moment, let me help you out. Relax. So, if you're a student dan kau macam terasa sikit lah orang kata kursus kau tu mudah, kau relax je, habiskan. Because I know it's easy for you because kau minat subjek-subjek tu. You like it. You like dancing. You like singing. You like playing the piano. That's why you took the course. I hope. Other than that, well, there's a whole world waiting for you. Aku dan dunia yang besar ni sedang menanti Arca yang terbaik yang kau akan berikan, yang kau akan persembahkan kepada kami. So, always remember I got your back. I'll see you when you get there. Peace.